Satu lagi isu baru timbul, tanya saya, Ustaz isap rokok tak? Saya tak isap, tetapi saya nak isap. Sebab orang isap rokok ni nampak kemas, nampak macho, nampak gagah, nampak hebat kan? Nampak hebat, no? Oh, gaya je isap rokok. Makwa pun suka. Suka. Tak suka. Lepas tu dia tak suka. Dia ada lelaki sejati, nampak jantan. Kalau ikut hati, saya pun nak isap juga. Tapi masalah dia, sebahagian ulama kata makruh, sebahagian ulama kata haram. Bila benda ada kata makruh, ada kata haram ni, saya risau sikit. Sebab nanti kat barang masyarakat nanti Allah Ta'ala kata, hang tak dengar ke ada ulama kata haram? Sudah nak jawab macam mana? Jadi saya takut tu lah. Kat dunia ni kita boleh lah kita kata, tak apa tu ustaz tu isap rokok kan? Ustaz tu ngaji Mesir tu, hafiz Quran lagi, ngaji Mesir, ada master, ada PhD, dia pun isap rokok. Kita jadi pening tau. Kita jadi pening, kita jadi keliru. Kadang-kadang macam ni, tak orang dia rasa dia mau, dia pegang dah ustaz tu kata begitu. Kalau hang tak mau tu, ustaz kata apa pun tak mau kan? Tak mau. Jadi saya ambil jalan tengah. Tak boleh. Ada ustaz kata boleh, ada ustaz kata tak boleh. Maka saya buat pesan, tak payahlah. Pasal yang kata boleh ada hujah dia, yang kata tak boleh ada hujah dia. Dan hujah tu boleh terima lah, saya boleh terima. Jadi buat masa sampai lah ni saya tak isap lagi lah. Tak isap. No? Tak, pasal takut nak jawab di masyarakat. Nak jawab macam mana lagi? Ada seorang ulama tu kata, barang siapa bersugi gigi 70 perkara, barang siapa bersugi gigi, insya-Allah dia mudah ucap kalimah syahadah waktu nak mati. Dan barang siapa mengisap rokok, dia susah nak mengucap 2 kalimah syahadah waktu nak mati. Tak mau. Tak badan. Dah bakar duit ni mahal tak? Dah bakar duit mahal tu. Lepas tu duk bagi makan jin pula, asapkan jin makan. Jadi saya berurusan, saya tak maulah. Sama juga macam dengan hutang bank. Saya tak hutang, biar saya hidup apa yang saya ada saja. Dia pun kata tak apa, hutang pun tak apa, ni ada syariah, syar'i punya kan, syar'i punya. Saya duduk, ada pegawai bank beritahu saya, Ustaz, depan dia syar'i saya, depan kaunter syar'i, kaunter konvensional, tak belakang ni sama je. Dia gaul Ustaz, oi. Dia gaul sama je kat belakang ni. Dia goi sekali ya Ustaz, oi. Sudah dah lah. Patutnya kalau syar'i, akaun syar'i je lah. Akaun konvensional hak campur Arab babi ni, kena akaun dia je lah, dia tak campur. Ni dia gaul sekali belakang Ustaz, oi. Lepas tu saya ni Ustaz nak doa lah. Saya tak erti buat kerja lain. Saya mengaji bidang akaun, saya kena kerja bank je. Saya kata Tuan ikhlas sungguh beritahu saya nak pergi buat pinjaman kereta. Lepas tu saya cakap dengan dia lah, Tuan, saya nak bawa kereta ni pergi masjid, saya nak bawa anak bini saya nak bawa mak ayah saya. Jadi tolong bagi pinjaman yang betul-betul telus ikhlas, yang betul-betul bersih. Dia tutup balik fail. Dia kata tak pernah lagi orang nak main jumpa saya ni. Saya kerja ni lama dah, 20 tahun ni. Kita orang komersial Islamic ni, kadang-kadang tu habis lah kan. Dia pun tutup fail. Saya tak boleh proses dia dah. Saya tak berani proses. Ayat ni saya tak pernah dengar. Tutup fail dia tak mau proses. Lepas tu dia beritahu saya yang saya faham, yang saya tahu lah ni bank muamalat, bank Islam. Dua ni je hak yang insya-Allah telus. Hak lain ni Ustaz, oi, kaunter depan dia saya sedih bila tu imam buat main duit masjid. Bila budak madrasah tahfiz mai buka akaun, saya sedih Ustaz. Tapi saya minta tempat kerja tempat tu dia tak bagi. Dia tak.
Tak ada kosong. Tak ada kosong. Saya kata Tuan ikhlas. Tuan ikhlas. Mai kita gabung doa. Jadi tak jadi buat macam mana saya tu. Jadi saya pun balik semaya ajak, kau semaya ajak, ketang. 3 bulan, saya pergi pula dekat satu bank muamalat. PP kat bank muamalat, tengok dia buka pintu. Ustaz, mai, tuan buat apa sini? Saya dapat kerja sini dah. Alhamdulillah. Berkat kita gabung doa. Sebab dia telui, dia ikhlas bagi kita. Syukurlah, selesailah. Pasal apa? Pasal apa saya tak mau hutang? Siapa yang hutang tak bayar, tak boleh masuk syurga. Satu hal. Mati. Tergantung mati. Walaupun sekupang, 2 kupang kan. Lepas itu siapa yang terlibat dengan riba? Riba ni dia ada 70 jenis. Banyak. Hak paling rendah sekali, riba hak paling ringan sekali. Hak paling last sekali, hak paling ringan. Seolah-olah dosanya seolah-olah berzina dengan ibu ataupun berzina dengan bapa. Allah, paling ringan. Hak paling ringan. Tak mau. Tak mau. Sampai nak geret dah apa? Tak payah duk belaga anak ni. Tapi itulah kisahnya